Pengarah-pengarah filem seram, kepala otak diorang ni kreatif tau. Antara sebuah lagi filem seram dari Indonesia yang baru je masuk Netflix, Dosa Musyrik, telah ditayangkan sekitar tahun 2024. Storyline dia menarik tau. Cuma watak utama filem ni iaitu Nuji adalah seorang pemuda yang terdesak akibat ada masalah kewangan. Dia sanggup buat apa sahaja untuk mak dan adik perempuan dia. Mak dia macam ada sakit kulit dekat bahagian kaki dia. Dia macam lebih kurang macam kencing manis. Atau memang mak dia kencing manis Lisa temis pula part tu. Tapi mak dia ni macam ada masalah sakit kat kaki lah, sakit kulit. Okay, so itu membuatkan mak dia ni macam tak boleh berjalan. Dia pun usahakanlah cari dukun untuk ubatkan mak dia tu. Dan kebetulan dekat kampung dia tu adalah dukun yang agak hebat. Dalam masa yang sama, dia bawa mak dia tu pergi jumpa dukun tu, kaki mak dia tu terus elok. Tak ada satu parut pun yang tertinggal. Walau bagaimanapun, disebabkan dia ada hutang yang agak banyak, itu mengakibatkan dia membuat sesuatu keputusan yang sangat stupid. Di mana dia telah pergi rompak rumah dukun tu. Kau faham tak? Dukun tu baru je tolong mak kau, lepas tu kau macam mana kepala otak dia boleh terfikir untuk rompak rumah dukun tu. Storyline tu macam kelakar lah, macam orang dah tolong kau pergi rompak pula rumah orang tu kan. Lagi satu kebodohan dia di mana dia rompak rumah dukun tu, tapi dia terambil peti lain. Bukan peti duit. Dia terambil peti keris. Bukan sebarang keris tau. Dukun tu dia pandai ubat-ubat kat orang tu pun disebabkan keris tu. So, bila keris tu hilang, dukun ni pun tak adalah power ataupun kuasa untuk ubat-ubat orang. And dia pun, dukun tu pun jatuh sakit terus. Apa benda yang dia nak buat dengan keris tu, betul tak? Dia cubalah untuk jual keris tu pun semua. Barang-barang yang antik macam tu sangat berharga kan. Tapi ada masalah yang sangat besar dekat dia di mana dia tak boleh langsung jual keris tu. Walaupun storyline dia ada part dia macam boring, tapi ni saya suka sebab lain daripada yang lain lah. Dia pasal keris yang bersaka. Lebih kurang macam tu. Dia ada bagi pengajaran lah dekat hujung-hujung cerita ni. Dia filem Dosa Musyrik ni Nisa boleh bagi rating 6/10. Mana yang belum tonton lagi filem ni, korang boleh layan je kat Netflix. Mana yang dah tonton, cuba korang komen kat bawah pula apa pendapat korang tentang filem Dosa Musyrik ni, okey?